Yang ni pengalaman seorang pembantu rumah. Seorang kakak nama dia Kak Sarimah dah. Dia ni daripada Kelantan dan kejadian ni berlaku di negeri Kelantan jugalah. Dia tak sebut tahun dah cerita ni. Tapi masa tu Kak Sarimah ni muda lagi lah. Umur dah 28 tahun dah. Jadi macam mana tau, yang Kak Sarimah ni, dia kalau nak bekerja di kawasan Pekan kan, dia ni tak ada kenderaan. Lepas tu Pekan pun jauh tau. Nak cari kerja sepasai kan. Gaji pun biasa lah kan. Kerja-kerja biasa ni kalau dia kerja kedai-kedai apa kan. Jadi orang kata rezeki dia kan. Pak Menakan Kak Sarimah recommend tau. Bekerja dekat satu rumah orang kaya dekat kampung dia. Nama dia Pakcik Rahman tau. Dia kira banglo lah. Rumah 2 tingkat ni. Dengan luasnya. Dalam rumah pun luas. Kawasan rumah pun luas tau. Dengan ada taman-taman apa. Macam mana kita tengok dalam drama rumah orang kaya kan. Lebih kurang macam tu lah kan. Mula Kak Sarimah macam segan jugalah kan. Nak pergi duduk dalam rumah orang kaya kan. Tapi dia kenal dalam rumah tu siapa dia. Iaitu Pakcik Rahman ni lah. Dan apa Kak Sarimah kenal anak Pakcik Rahman ni. Nama dia Liana dah. Mereka ni sebaya. Zaman sekolah dulu duduk berkawan juga dah. Tapi masa tu umur 28 dah. Masing-masing buat air sendiri lah. Jadi apa Liana ni dia kerja dengan ayah dia sendiri lah. Mereka ni jenis orang bisnes kan. Tu yang hidup dia mewah ni. Masa Kak Sarimah masuk kerja di rumah Pakcik Rahman ni. Tu Kak Sarimah kata. Dah macam anak angkat lah pula. Tak macam pembantu rumah pun. Walaupun dia seorang yang pembantu rumah. Tapi dia kata kerja taklah banyak sangat kan. Lepas tu seorang lagi tukang kebun. Kira jaga luar kan. Bab-bab landscape, pokok bunga apa. Yang tu seorang pakcik-pakcik dah. Itulah Kak Sarimah kata. Anak beranak Pakcik Rahman ni. Dia pun pandai uruskan diri kan. Bukan jenis pengotok apa. Jadi tak teruk sangat lah. Walaupun dia kerja pembantu rumah dalam rumah tu. Masak, cuci pinggan, bab-bab urusan di dapur kan. Lantai-lantai, kain baju, yang tu lah kan. Kira orang kata kerja boleh tangguh lah. Pakcik Rahman ni dia tak apa kisah sangat lah. Sebab Pakcik Rahman ni pun kenal. Kira Pakcik Rahman ni orang bagus lah di kampung. Kalau kata kenduri di masjid kan. Dah tahu dah selalunya dia yang buat kenduri. Orang lain pun ada juga buat kenduri kan. Tapi selalunya dia orang. Lepas tu bagus tak bagus Pakcik Rahman ni. Bawa mak ayah apa ni Kak Sarimah pergi umrah apa kan. Kalau Sarimah dapat gaji. Ayah dia pun dapat gaji. Tapi tak sama lah. Orang kata macam saja huluk lah bagi kat ayah Kak Sarimah kan. Bantu-bantu. Jadi Kak Sarimah ada 2 pilihan. Nak duduk rumah Pakcik Rahman ataupun nak balik rumah dia. Jadi buat permulaan tu dia kena duduk situ tu lah. Nak bagi biasa dengan suasana tu kan. Lama-lama dia duduk situ jugalah. Beberapa hari sekali dia balik kan. Sebab satu kampung lah dekat kan. Jadi singkat cerita kan. Dalam beberapa bulan dia bekerja rumah Pakcik Rahman ni. Ada satu malam tu kan. Kak Sarimah dengan Liana anak Pakcik Rahman. Dia pun ni kan dah berkawan dulu zaman sekolah. Bila masa tu dia pun dah rapat kan. Dalam rumah tu macam adik dengan kak lah. Malam tu Kak Sarimah dia kata ada kerja sikit kat dapur. Nak cuci-cuci pinggan nak bagi habis. Lepas tu nak siap-siap kat barang untuk nak makan pagi esok kan. Untuk sarapan. Lepas tu Liana kata apa lah duduk dulu kak. Sehari pun boleh buat. Ni cerita best ni. Mereka duduk tengok TV sama-sama dah. Dah macam adik dengan kak pula. Sedangkan Kak Sarimah ni pembantu rumah. Memang betul Kak Sarimah kata. Memang tengah buka cerita best pun. Jadi cerita di TV tu habis pukul 11 kan. Jadi Kak Sarimah bangun nak pergi ke dapur. Liana tak kata apalah. Sebab Kak Sarimah nak pergi settle kerja dia. Jadi pertama dia pergi cuci pinggan dulu. Masa baru cuci pinggan dalam seminit 2 ya. Cuci. Di depan dia tingkap. Ada benda lalu dah. Jadi siapa dia lalu ni? Ke apa ni abang Liana ke? Pakcik Rahman ke? Biasa time ni dia tidur dah tau. Jadi Kak Sarimah pergi buka pintu nak tengok. Memang tak ada apa lah. Sebab apa di belakang rumah. Iaitu kat tingkap yang benda lalu tu. Situ adalah dapur juga tau. Sekarang dapur ada 2 lah. Dapur dalam rumah, dapur kat luar kan. Kalau nak masak kat luar pun boleh tau. Jadi Kak Sarimah sama cuci pinggan dia. Ada lagi benda tu lalu. Macam orang lah. Nampak kepala, nampak tangan berhayun. Kali ni dia lalu, dia patah balik, dia berhenti kat tingkap. Nampak bentuk ni kepala, nampak bau pun kan. Kak Sarimah dia berlari dah pergi kat pintu nak tengok cepat-cepat. Tapi tak ada dah. Takkan begitu cepat orang tu lari. Sebab belakang rumah tu panjang dah, luas. Orang tu nak berlari ke mana kan? Kalau betul itu orang lah. Jadi Kak Sarimah ni dia pergi mengadu kat Liana. Beritahu lah, Liana, mai Zat.
Ada orang kat belakang. Jadi Liana pun selamba lah pergi dah tengok kan. Lepas buka pintu sekali lagi. Sama-sama tengok lah. Memang tak ada apa lah. Lepas tu berjalan pergi kat ruang tamu. Liana ni ada idea dah. Panggil abang dia. Yang duduk kat dalam bilik ni. Di atas kan. Nak tengok CCTV dah. Jadi abang dia pun buat turun laptop dah. Buka lah pelan-pelan. Tanya time pukul berapa kan. Cari-cari masa dia. Nampak siapa dia yang lalu tu. Masa Kak Sarimah tengok dalam CCTV tu. Dalam laptop tu kan. Mengetak badan ni. Lutut bergoncang ni. Sebab apa dah? Yang terketak satu badan ni. Ada orang tua seorang. Orang tua tu badan dia kecil lah. Dia letak selendang atas kepala. Pakai baju bunga-bunga, kain batik. Bongkok-bongkok sikit. Tapi dia berjalan elok dah. Yang mereka tengok ni. Bukan wujud dia macam nampak manusia. Dia macam bayang-bayang. Tapi tengok daripada CCTV tu. Tahulah yang tu orang tua dah. Macam nak teriak Kak Sarimah kata bila tengok benda tu. Sebab dia dah pergi tengok dah. Tak ada. Pergi tengok tak ada dah. Tu kalau dia pergi tengok ada macam mana tu. Silap-silap pensan bawa kat situ. Kira yang tengok dekat CCTV tu cuma 3 orang lah. Kak Sarimah, Liana, lepas tu anak lelaki ni, Pakcik Rahman kan. Yang buat main laptop tadi tu. Kira malam tu, Liana dengan Kak Sarimah tidur sama-sama satu bilik. Takut esok tu baru cerita kat Pakcik Rahman, kat bini dia. Lagi kat adik-beradik lain kan. Pakcik Rahman tak percaya dah. Pakcik Rahman kata apa? Walaupun dia tengok apa video tu, dia tengok. Dia kata, hang buat apa kan? Maksudnya edit ke apa kan? Jadi Liana dengan Kak Sarimah kata lah kan dekat Pakcik Rahman. Edit apa ya? Betul, memang orang tengok semalam. Yang ni lah. Video ni tak ada buat-buat lah kan. Lepas tu Kak Sarimah pun mengaku yang nampak orang berhenti kat tingkap tu. Pakcik Rahman dia was-was juga lah. Berapa puluh tahun dah rumah dia kat situ. Tak pernah ada gangguan. Tiba-tiba raya ada lah. Lepas tu Pakcik Rahman dia salahkan anak beranak dia. Ni hampa ni salah seorang ni. Ada lah tu pergi mana-mana berbalik kan. Dia salahkan anak-anak dia lah. Lepas tu bini Pakcik Rahman dia pun tengok video tu kan. Bini Pakcik Rahman kata ayah hang pergi cari sat siapa-siapa pandai-pandai main tengok sat rumah kita. Dia cakap macam orang Kelantan lah. Bukan macam Madi cakap kan. Dia lebih kurang macam tu lah kan. Jadi Pakcik Rahman pun tengok nanti orang cari lah. Padahal dia tak cari pun orang untuk main berobat rumah ni. Sehari 2 dia persembang benda ni. Lepas tu masing-masing buat air sendiri lah. Senyap lah. Ada satu malam tu selang beberapa hari kan. Satu malam tu yang Liana ni dia balik lewat tau. Dalam pukul 11 malam. Tapi Kak Sarimah segan lah nak tanya kan. Main pada mana kan. Sehari kata menyibuk pula kan. Elok-elok dia duduk berkawan. Nak tahu pula kan. Main pada mana apa. Pergi mana kan. Jadi buat senyap lah. Masa tu Kak Sarimah tanya Liana. Kok Liana nak makan kan. Nak minum dia nak pergi buat kan. Liana kata tak payah kak. Tak payah buat apa. Orang makan dah kat luar ni. Main duduk teman orang sat kan. Teman si Liana. Dia baru balik ke letih kan. Pukul 11 lebih tu dia duduk kat sofa. Duduk sembang. Cari remote TV. Petik lah TV. Tengoklah apa yang patut kan. Sebenarnya bukan nak tengok TV sangat. Nak berehat je kat situ. Ada kot dalam 10 minit pertama. Dia duduk kat sofa tu. Tiba-tiba bunyi loceng pintu dah. Ting tong. Tak tahulah ting tong ke tong ting kan. Tapi dia ada beza lah. Bunyi pintu pagar luar lain. Bunyi pintu rumah tu lain lah bunyi dia. Yang kali pertama bunyi ni yang luar punya pintu pagar lah. Jarak pintu rumah dengan pintu pagar jauh tau. Biasalah rumah orang kaya orang luas kan. Jauh. Kira depan tu boleh parking banyak biji kereta lah kalau nak parking. Jadi yang Liana kata kat Kak Sarimah, kau pergi tengok Zat siapa dia. Kak Sarimah pergi kat pintu rumah kan. Dia buka, dia tengok pada jauh. Liana, kau tak kenal lah. Tak kenal. Liana pun main kat pintu. Duk renung lah. Intai. Tak kenal. Ada kat pagar lah orang tu. Mereka ada orang pakai kasut jalan. Sampai pertengahan jalan. Mereka kenal siapa dia. Yang tu lah makcik yang dalam CCTV tu. Mereka tengok tu. Liana terus tarik tangan Kak Sarimah. Berlari diorang mereka. Masuk dalam rumah tutup pintu tu. Lepas tu pergi cerita kat ayah tu. Ayah pun turun lah. Turun nak main tengok lah kan. Tapi tak keluar pada rumah pun. Kira jadi kecoh lah sat kan. Yang anak lelaki pun turun juga kan. Tu Pakcik Rahman salahkan apa Liana. Balik lewat-lewat. Bawa balik lah macam-macam benda ni kan. Kok ada benda ikut lah kan. Pakcik Rahman agak macam tu lah. Masa tengah tu kecoh-kecoh sembang tu. Dengar bunyi loceng pintu lagi. Ting tong. Ting tong. Ya kot macam tu kot no. Yang ni bunyi pintu rumah pula kan. Tadi dah bunyi pintu pagar. Ada orang tua tu kat luar. Ni bunyi pula pintu rumah. Semua pakat takut lah nak pergi buka pintu. Mana nak berani kan. Tak dengar orang bagi salam apa pun.
Tak mungkin orang luar mai boleh petik loceng pintu rumah. Dia kena petik loceng pintu pagar dulu. Tapi ni pintu rumah. Pakcik Rahman sebagai orang tua kan, dia lah kena berani kan. Dia tak pergi kat pintu pun. Dia pergi kat tingkap. Tingkap cermin jenis lebar kan. Dia selok kain dah. Orang tua tu macam dah tunggu kat situ lah. Selok-selok noh berdepan dengan muka orang tua tu. Rabah tu Pakcik Rahman. Tapi bukan pesan. Dia terkejut. Dah rabah tu dia bangun, dia berlari mai kat depa dekat sofa ni kan. Tu Pakcik Rahman beritahu. Tu dia ada kat tingkap tu. Semua pakat seram. Pakcik Rahman bagi cadangan. Jom-jom. Semua pakat tidur. Jangan duk tunggu dah kat sini. Semua lari masuk dalam bilik dah. Malam tu Liana dengan Kak Salimah tidur sama-sama lagi. Dah takut kan. Pada malam tu lah yang anak Pakcik Rahman yang lelaki dah dia mimpi. Anak dia nama Khairi dah. Dia mimpi macam mana dah? Orang tua macam dalam CCTV tu gaya dia. Mai duduk dekat katil si Khairi ni. Orang tua tu kata apa dah? Makcik minta maaf dah. Makcik tumpang lalu. Makcik mai cari permata yang hilang dah. Bukan permata yang hilang yang buku orang baru kahwin tu. Bukan yang tu. Permata yang hilang. Maksud dia, makcik tu mai cari kubur anak dia dekat situ. Tu makcik tu kata dalam mimpi tu. Dulu sini hutan. Bila makcik mai lagi, tengok-tengok ada rumah hampa dah. Makcik tu ronda cari kat mana kubur anak makcik kan. Tu yang Khairi mimpi. Esok tu Khairi cerita dekat semua dalam rumah dah. Tapi itulah Khairi dia kata apa. Belum tentu betul apa yang dia mimpi tu. Boleh jadi mainan tidur kan. Mainan tidur ni macam-macam kan. Macam berhalusinasi kan. Benda yang bukan-bukan semua boleh main dalam mimpi kan. Jadi siang tu, yang bini Pakcik Rahman duk risauan. Abang pergilah cari orang pandai-pandai berubat rumah kita ni. Pakcik Rahman tengok kan nanti macam mana kan. Dia dah kata yang tu kan. Lepas tu Kak Salimah kata, tak apa pakcik, lagi saya balik rumah. Jumpa ayah, suruh ayah cari orang. Mau tak kan? Lagipun Pakcik Rahman dia kenal rapat sangat dengan ayah Kak Salimah kan. Jadi dia percayalah dekat Kak Salimah dengan ayah Kak Salimah ni. Lepas tu hari tu siang tu Liana balik rumah dia. Dia pun bincang dengan ayah dia apa. Petang tu lebih kurang lepas asar. Dia pun main dah. Kak Salimah, ayah, seorang ustaz dah. Dia tak sebut nama. Seorang ustaz. Umur dia dalam 40-an macam tu lah. Dah lah cara ustaz tu nak cuba cek tengok rumah dia apa. Dia kena ronda dah. Geleng kepala ustaz tu. Tak sebab apa. Rumah dah besar dalam rumah 2 tingkat. Dia nak kena ronda semua kawasan. Lepas tu luar rumah ni. Punya luas ya. Berpeluh juga lah. 5 hari dia ronda. Tapi sebenarnya dia ronda kawasan yang sama ya. Tu sampai hari ke-5 tu ustaz tu pelik dah. Kenapa pokok bunga ni mati ya? Lepas tu tanya dengan tukang kebun. Tukang kebun pun orang situ juga. Orang tempatan. Pakcik-pakcik. Tu tukang kebun tu kata apa? Selalu bila tanam pokok kat sini. Pokok dah besar. Lepas tu mati. Saya ambil buang. Tanam baru. Tanam baru pun macam tu mati kan. Sebab tukang kebun tu dia tak mau biarkan kosong. Dia tanam jugalah. Walaupun dia tahu. Nanti pokok tu akan mati lah. Jadi ada syak sesuatu yang tak kena dah kat pokok bunga tu. Cabut pokok bunga tu. Ustaz tu letak tapak tangan dah. Dia nak cek tengok lah. Lepas tu ustaz tu geleng kepala lah. Ada benda tak elok kat sini. Dan macam sarang dia kat sini. Apa yang ustaz tu buat? Minta ni. Dia pun cari satu besi dah. Lebih kurang panjang sekaki. Besar anak jari ni. Jadi pakcik tukang kebun tu dia pergi cari lah. Di kampung kan. Sebab di kampung ada bengkel-bengkel besi pun kan. Tak lama lepas tu dia buat main besi dah. Ustaz tu dia rukiah dulu kat besi tu. Lepas tu dia pasok dah. Dia ketuk lah kan. Bagi masuk dalam tanah dekat pokok bunga yang selalu mati kan. Ustaz tu kata nanti bila-bila tanam pokok kat sini. Tanam pokok yang boleh hidup banyak tahun. Puluh-puluh tahun tak apa. Senang kata pokok-pokok buah kan. Pokok belam ke. Lagi pokok rambutan ke. Durian ke. Pokok yang boleh tahan puluh-puluh tahun kan. Tapi buah tu jangan makan. Ustaz tu pesan macam tu. Jadi lepas pasok besi dalam tanah tu. Dia pun masuk dalam rumah ramai-ramai. Ustaz tu nak rukiah dah. Mereka semua. Termasuklah pakcik tukang kebun, Kak Salimah. Rukiah semua. Apabila rukiah mereka ramai-ramai, semua tak ada efek apa dah. Maknanya dalam badan mereka tak ada benda tu dah. Benda tu berkeliaran kat luar ya. Jadi masa dia tengah sembang-sembang, lepas rukiah kan, dia tak ada apa kan. Tu ustaz tu kata ada kemungkinan betul apa yang Khairi cerita. Dia mai cari kubur anak dia dah. Tapi benda tu kita tak boleh percaya dah. Makhluk tu suka pemohong. Alasan dia saja tu. Padahal ada tujuan lain tu.
Wallahualam lah sama ada yang berkeliaran punya ke ataupun ada orang hantar lah. Hujung-hujungnya ustaz tu dia buat macam pagar rumah lah. Dia suruh cari batu sungai dah. Batu sungai banyak lah dekat rumah mereka sebab ada landscape apa kan. Yang tu lah batu tu ustaz tu letak kat apa penjuru-penjuru rumah dah. Di kawasan-kawasan tertentu dah. Lagi ustaz tu buat apa? Lada hitam yang dia rukiah. Lada hitam tu tumbuk bagi jadi serabut kan. Nanti bakar lah biar dia keluar asap dah. Buat cuma dekat pintu saja. Kalau nak buat satu rumah teruk, rumah dah besar, 2 tingkat. Banyak mana lada hitam nak pakai kan. Jadi mereka akan berasap nanti lada hitam tu dekat pintu rumah saja. Dekat mana ada pintu kan. Sebab apa ustaz tu kata apa, kan ada hadis kan. Kalau waktu senja ni sepatutnya kena tutup pintu kan. Takut yang berkeliaran nanti dia masuk ke pintu. Sebab dalam hadis Nabi ada sebut pintu. Orang kata apa, dikuatiri lah makhluk tu masuk ke dalam rumah kan, melalui pintu. Itulah waktu-waktu senja kan. Dan mereka akan bakar lada hitam tu waktu apa maghrib kan. Kira rawatan tu daripada mula sampai ke sudur adalah 6 hari macam tu lah kan. Yang betul-betul merawat 2 hari terakhir ya. Yang 5 hari pertama tu ustaz tu dia macam scan apa kan. Rondo-rondo apa, cari punca. Tu Kak Sarimah kata, "Fui, rasa lapang dada lepas habis berubat tu." Kira selepas sehari lepas berubat tu. Kan berubat tu 7 hari semua. Hari ke-8 tu rasa lapang dada duduk dalam rumah tu. Rasa nyaman kan. Makin hari makin tenang. Dan kelibat orang tua tu tak bisa nampak dah kan. Mereka pun duk risau-risau jugalah. Kau dengar bunyi loceng pintu kan. Mereka duk takut-takut lah. Tapi tak jadi dah benda macam tu. Itulah Kak Sarimah kata. Nanti bila dah lama dia bekerja kat rumah Pakcik Rahman kan. Sampai Pakcik Rahman meninggal ya. Lepas tu si Liana pula kahwin. Tak syok lah kan nak berkawan dengan Liana. Laki dia pun ada kan. Lepas tu Kak Sarimah pun apa berkahwin juga lepas tu. Tapi Kak Sarimah tetap kerja di rumah Pakcik Rahman ni. Masa tu Pakcik Rahman tak ada kan. Tapi itulah tak tidur kat situ lah. Dia cuma main buat kerja siang saja di rumah tu. Sebab masa tu Kak Sarimah pun dah kahwin kan. Dia pun ada rumah tangga dia.